Pose with the bands. Pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada panel hakim yang dihormati moderator yang bijaksana serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya, Afika, wakil pertama dari pasukan alternatif, berdiri di sini untuk menyatakan bahawa teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu ialah teknik permainan peranan. Mengapa kami memilih teknik ini? Sebab utama ialah kerana permainan peranan menjadikan pelajaran lebih aktif, lebih yakin dan lebih memahami isi pelajaran. Dalam kelas yang menggunakan teknik ini, pelajar tidak lagi duduk diam sambil mencari nota. Sebaliknya mereka bangun, bercakap, bergerak dan berfikir. Inilah pembelajaran yang hidup. Pertama, teknik ini meningkatkan penglibatan aktif pelajar. Apabila pelajar melakukan sesuatu watak, mereka perlu memahami situasi tersebut, menyusun dialog dan menyampaikan mesej dengan jelas. Ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga menjadikan mereka lebih cepat faham dan ingat. Ketiga, teknik ini melibatkan semua kemahiran bahasa: mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Pelajar perlu menulis skrip, membaca peranan mereka, mendengar rakan-rakan lain dan bercakap menggunakan bahasa yang betul. Inilah pembelajaran bahasa Melayu yang menyeluruh dan seimbang. Akhir sekali, permainan peranan juga mudah dilaksanakan. Guru boleh mereka situasi yang ringkas dan pelajar mudah boleh menyesuaikan mengikut kreativiti mereka. Ia tidak memerlukan alat bantu mengajar yang mahal atau rumit. Yang penting, guru perlu bijak membimbing dan memberi ruang untuk pelajar mencuba. Kesimpulannya, saya dan pasukan saya amat yakin bahawa permainan peranan ini ialah teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Ia membantu pelajar belajar dalam suasana yang menyeronokkan, membina keyakinan serta menguasai bahasa dengan lebih baik secara aktif dan kreatif. Sekian hujanan pembukaan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas dipimpin oleh wakil pertama pihak. Sebelum itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Semua Majlis, hakim yang saya muliakan, lawan yang dihormati dan warga dewan sekalian. Saya wakil pertama pasukan negatif berdiri di sini dengan tegas untuk menolak hujah bahawa teknik drama permainan peranan adalah kaedah paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Sebaliknya, kami berpendirian bahawa teknik improvisasi jauh lebih unggul dan besar, terutamanya dalam konteks pendidikan di Malaysia yang dinamik. Pertama, izinkan saya menjelaskan mengapa permainan peranan kurang relevan. Ia seringkali terikat dengan skrip atau situasi berat tulisan yang secara tidak langsung mengekang daya, kreativiti dan pemikiran spontan pelajar. Berbeza dengan itu, teknik improvisasi membebaskan pelajar untuk menjana idea secara serta-merta, memperkukuh keupayaan mereka untuk berfikir secara kritis, menyesuaikan diri dan bertindak balas terhadap situasi yang tidak dijangka. Ini adalah kemahiran komunikasi yang sebenar yang amat penting, jauh melampaui sekadar melakonkan semula dialog. Kedua, mari kita bincangkan tentang realiti bilik darjah. Pelaksanaan permainan peranan seringkali menuntut masa persediaan yang panjang, latihan berulang dan perancangan yang rapi. Ini adalah satu bebanan yang tidak praktikal bagi guru yang berdepan dengan renggangan masa pengajaran yang terhad. Sebaliknya, improvisasi menawarkan fleksibiliti yang tiada tandingan. Ia tidak memerlukan skrip, tidak memerlukan latihan berlebihan dan boleh dilaksanakan secara serta-merta, memanfaatkan setiap reaksi spontan pelajar untuk pembelajaran yang bermakna. Ketiga, iaitu yang paling penting dari perspektif pedagogi, berdasarkan teori humanistik Carl Rogers, pembelajaran yang
kesan berlaku apabila pelajar diberi ruang penuh untuk menyatakan emosi, idea dan pandangan mereka secara bebas dan tanpa penghakiman. Permainan peranan dengan skrip dan peranan tetapnya secara sengaja membataskan kebebasan ini. Teknik improvisasi sebaliknya membuka ruang ekspresi diri yang luas, membolehkan pelajar menggunakan Belajar menggunakan bahasa secara organik dan bermakna, sekaligus membina keyakinan diri dan kefasihan secara holistik. Maka, berdasarkan hujah-hujah yang kukuh ini, kami menolak sepenuhnya unsur pihak eksekutif. Kami akan terus membuktikan bahawa improvisasi adalah teknik drama yang lebih besar, relevan dan praktikal untuk pengajaran bahasa Melayu dalam usaha melahirkan penutur yang bukan sahaja fasih, malah mampu berfikir dan berkomunikasi secara spontan dan kreatif. Sekian ucapan awal daripada saya. Terima kasih. Terima kasih pihak pembangkang atas ucapan yang diberikan. Bagi membukukan pandangan daripada kumpulan kami iaitu afirmatif, saya ingin menyatakan bahawa teknik permainan peranan ini dapat membantu meningkatkan keyakinan diri pelajar, termasuk pelajar yang pemalu dan pasif. Walaupun terdapat pandangan bahawa pelajar pemalu tidak sesuai dengan teknik ini, sebenarnya permainan peranan ini bersifat fleksibel dan bertahap. Ia boleh disesuaikan mengikut keupayaan dan tahap keselesaan pelajar itu sendiri. Contohnya, di sekolah saya sendiri ada seorang pelajar yang pendiam. Tapi bila guru memberikan watak kecil dalam satu lakonan kumpulan, dia mula buka mulut. Bila diberikan peluang mencipta skrip sendiri, ia menjadi lebih yakin. Hari ini, dia adalah antara pelajar terbaik dalam pidato. Selain itu, permainan peranan boleh dimulakan dengan secara kecil-kecilan dalam kumpulan 2 atau 3 orang sahaja. Mereka tidak perlu terus ke hadapan kelas untuk berlakon. Bila pelajar selesa, barulah mereka berani ke peringkat seterusnya. Selepas berlatih beberapa sesi, pelajar ini bukan saja menunjukkan minat, tetapi juga meminta watak utama. Ini membuktikan bahawa pendekatan yang bertahap, pelajar pemalu juga boleh berkembang melalui teknik ini. Ibarat menanam bunga tak terus berbunga hari ini, tetapi jika dijaga dengan sabar, lama-lama berkembang juga. Begitu juga pelajar yang pemalu, mereka cuma perlukan ruang dan masa untuk berkembang. Jadi, di sini saya tegaskan bahawa kita tidak wajar menyekat potensi pelajar hanya kerana mereka malu. Teknik ini bukan saja sesuai, malah amat berkesan dalam membina keyakinan mereka dalam pengajaran bahasa Melayu. Itu saja hujah saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya wakil kedua partai masukan negatif. Saya ingin membahas hujah pihak afirmatif yang mengatakan bahawa permainan peranan dapat meningkatkan penglibatan pelajar. Ya, memang benar, teknik itu kelihatan menarik. Tetapi pernahkah anda berfikir tidak semua pelajar selesa berlakon watak di hadapan orang ramai? Pelajar yang malu, pendiam atau tidak fasih dalam bahasa Melayu akan rasa segan dan tidak yakin untuk bercakap. Malah mereka memilih untuk berdiam diri di dalam kelas, lalu menjejaskan keberkesanan pembelajaran. Sebaliknya, teknik gaya bebas seperti lakonan spontan lebih terbuka dan tidak terlalu menekan pelajar. Pelajar tidak perlu menghafal skrip atau mengikut watak yang dipilih. Malah mereka boleh bertindak balas secara spontan mengikut kemampuan dan keselesaan masing-masing. Ini menjadikan pelajar lebih berani mencuba dan lebih ramai yang dapat turut serta dalam aktiviti yang dijalankan. Jadi, kami yakin bahawa teknik gaya bebas ini lebih sesuai untuk semua pelajar, bukan setakat pelajar yang pemalu malas mau belajar di dalam bilik darjah. Tahap kemahiran dan keyakinan yang berbeza membuatkan pelajar yang pemalu merasa disisihkan di dalam kelas. Jadi,
pembangkang atas hujah anda. Saya wakil ketiga pasukan afirmatif. Saya ingin menyatakan hujah saya yang kedua. Teknik ini cenderung menjadi terlalu berunsur hiburan dan sukar dikawal. Namun, guru yang merancang dengan baik mampu memastikan setiap permainan peranan menepati objektif pembelajaran. Ia bukan sekadar berlakon kosong, tetapi berdasarkan tema pembelajaran seperti adab, nilai budi atau situasi yang melibatkan komunikasi antara satu sama lain. Tambahan pula, Yang Arif, saya ingin membantah. mohon bersabar, izinkan saya menghabiskan hujah saya terlebih dahulu. Tambahan pula, aktiviti ini boleh disertakan rubrik pemangkahan yang memudahkan guru untuk menilai aspek bahasa, kandungan dan aktiviti pelajar. Sekian daripada saya. Terima kasih pihak afirmatif. Hujah ini tidak relevan dalam konteks perbahasan kita. Walaupun permainan peranan dirancang dengan rubrik, teknik informasi juga boleh dipandu oleh tema pelajaran seperti adab ataupun nilai murni. Bezanya, informasi melatih pelajar berfikir spontan dan lebih kreatif tanpa bergantung kepada skrip. Ia membina keyakinan dan kefahaman sebenar pelajar. Malah, guru masih boleh menilai dengan rubrik yang sama secara adil. Sebagai wakil yang ketiga dari pihak pembangkang, saya berdiri teguh untuk menyokong hujah-hujah yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan yang seperjuangan dengan saya. Pihak afirmatif turut berhujah bahawa permainan peranan menggabungkan semua kemahiran bahasa. Namun di sini kami ingin menekankan bahawa teknik improvisasi lebih mencabar dan mengasah keempat-empat kemahiran bahasa secara serentak dalam situasi sebenar. Pelajar perlu mendengar arahan, bertutur secara spontan, membaca situasi yang berlaku dan menulis refleksi selepas aktiviti. Cabaran ini mendorong pelajar menguasai bahasa dalam cara yang lebih semula jadi dan aktif. Selain itu, improvisasi tidak memerlukan bahan bantu atau skrip bertulis, jadi ia lebih jimat masa dan kos. Dengan ini, saya menolak keras usul ini dan berdiri teguh di pihak kumpulan negatif. Terima kasih. Saya wakil keempat pasukan afirmatif. Izinkan saya menjawab dan membidas hujah pasukan negatif yang selalu memuja teknik improvisasi tanpa menyedari realiti sebenar dalam belajar. Permainan peranan menyediakan konteks yang jelas, watak yang nyata dan situasi yang bersifat autentik. Murid tahu mereka sedang belajar berbicara sebagai doktor, pelanggan, murid dan guru dalam suasana yang mencerminkan dunia sebenar. Dalam teknik ini, guru boleh mengawal hala tuju bahasa, kosakata dan struktur tata bahasa. Itu penting untuk mencapai objektif pembelajaran. Pasukan lawan juga kata permainan peranan memakan masa, tapi PDP yang berkualiti memang perlukan masa. Kerana kita bukan mengejar kuantiti aktiviti, tapi kualiti penguasaan. Permainan peranan bukan sekadar lakonan, ia adalah simulasi komunikasi hidup yang membina keyakinan, bahasa dan sosial pelajar dalam satu masa. Jadi, dalam konteks PDPR sekalipun, permainan peranan tetap boleh dijalankan melalui rakaman video, panggilan maya atau tugasan kumpulan. Ia tidak statik, ia fleksibel dan boleh diubah sesuaikan, malah memberi peluang pelajar belajar secara kolaboratif dan kreatif. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih wakil pihak afirmatif. Namun, hujah yang dikemukakan masih tidak cukup kukuh untuk meyakinkan bahawa permainan peranan adalah teknik yang paling efektif. Jadi, saya wakil keempat pasukan negatif, saya ingin menambah bahawa teknik permainan peranan juga berisiko menjadi aktiviti hiburan semata-mata. Fokus murid mudah teralih daripada objektif pelajaran kepada aspek lakonan atau lawak, terutamanya dalam kelas yang kurang kawalan. Saya bakal Sabar pihak afirmatif, biarkan saya habiskan hujah saya terlebih dahulu.
Sebagai pembangkang, izinkan saya jelaskan bahawa keterlibatan pelajar dalam peranan bukan jaminan keberkesanan pembelajaran. Apabila pelajar terlalu fokus kepada melakonkan watak dan bermain peranan, mereka cenderung mengutamakan aspek hiburan daripada isi pelajaran itu sendiri. Maka, keberkesanan pembelajaran menjadi kabur dan tidak menepati objektif pengajaran bahasa Melayu. Sebaliknya, teknik improvisasi lebih mengutamakan proses berfikir dan kefahaman kandungan, bukannya hanya persembahan luaran. Dalam improvisasi, pelajar perlu bertindak balas terhadap situasi yang tidak dijangka, yang menuntut penguasaan kosakata, struktur ayat dan idea dalam masa sebenar, bukan sekadar membaca skrip yang dihafal. Tambahan pula, kami ingin tegaskan bahawa improvisasi lebih inklusif. Ia membuka ruang lemah penguasaan bahasa. Maafkan saya mencela, izinkan saya membangkang tentang hujah anda. Silakan. Mereka kata improvisasi lebih inklusif dan seperti yang wakil tiga cakap tadi, mereka cakap murid lebih selesa untuk menggunakan bahasa yang spontan. Jadi, sebaliknya improvisasi sering menjadikan murid berlakon kosong, lari topik guna bahasa pasar, dan yang paling menyedihkan, berdiam sebab tak tahu nak mula. Tanpa skrip, tanpa bimbingan, murid lemah dan akan tenggelam. Jadi, kalau benar nak hasilkan belajar yang fasih, yakin dan beretika dalam bertutur, permainan peranan adalah pilihan yang paling tepat. Bukan sekadar drama, tapi latihan hidup sebenar dalam nilai darjah. Seperti yang wakil 4 katakan, mereka kata improvisasi lebih inklusif. Tapi tanpa halat tuju bukanlah kelebihan. Itu kekeliruan yang dibalut dengan label kreatif. Jadi dalam pengajaran bahasa Melayu, kita tak boleh benarkan belajar cuba-cuba tanpa panduan. Jadi sebab itu permainan peranan lebih unggul. Ia berpandukan struktur, berasaskan objektif dan terbukti berkesan. Justeru kami, pasukan afirmatif, ingin menegaskan sekali lagi bahawa permainan peranan ialah teknik drama yang paling berkesan kerana ia menggabungkan struktur, interaksi, kreativiti dan bimbingan. Ia bukan sahaja realistik, malah inklusif dan praktikal untuk semua murid. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada wakil pihak afirmatif. Tetapi ia membuka ruang kepada semua pelajar, termasuk yang pemalu atau lemah, untuk menguasai bahasa dan untuk menyertai aktiviti tanpa tekanan. Mereka boleh menjumbang idea dengan cara mereka sendiri tanpa takut membuat kesilapan. Ia selari dengan prinsip pembelajaran berpusatkan pelajar yang mementingkan perkembangan holistik. Jadi, jelas di sini, teknik improvisasi bukan sahaja lebih praktikal dan fleksibel, tetapi juga lebih berkesan dalam membina kemahiran komunikasi sebenar dalam kalangan pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Sebagai wakil terakhir untuk pasukan afirmatif, saya ingin merumuskan bahawa permainan peranan adalah teknik drama yang paling berkesan dalam pengajaran bahasa Melayu. Kenapa kami berkata begitu? Yang pertama, ia melibatkan pelajar secara aktif dan menyeronokkan. Dan yang kedua, ia memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual dan asli. Malah yang ketiga, ia boleh membantu pelajar kuasai bahasa, tingkatkan keyakinan dan galakkan kerja berpasukan. Dan selain itu, gaya ini juga disokong oleh teori pendidikan yang kukuh dan juga sangat fleksibel dan boleh dijalankan secara bersepuka ataupun dalam kuliah. Jadi kami yakin dengan kreativiti guru, permainan peranan boleh dimanfaatkan oleh semua murid, tidak kira lemah
atau cemerlang, semua boleh terlibat dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Jadi kami tetap yakin dan teguh di pihak afirmatif, permainan peranan ialah teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Sekian. Terima kasih kepada pihak afirmatif atas besar tadi. Jadi sebagai wakil terakhir dari pihak negatif, saya ingin merumuskan ujar kami tegas bahwa teknik permainan peranan bukanlah teknik paling efektif seperti yang diucapkan oleh pihak afirmatif tadi. Kami tidak menafikan bahwa permainan peranan mempunyai kelebihannya, namun kami bertegas bahwa ia bukan teknik yang paling sesuai untuk semua konteks dan semua murid. Kami telah membuktikan melalui hujah-hujah yang meyakinkan bahwa improvisasi adalah jawaban yang lebih unggul. Jadi mari kita ulangi mengapa improvisasi adalah pilihan yang lebih baik dan lebih efektif. Pertama tadi adalah improvisasi lebih fleksibel dan spontan. Di sini ia membolehkan guru dan murid bertindak balas secara dinamik terhadap situasi pembelajaran tanpa terikat kepada skrip yang kaku. Kedua adalah improvisasi lebih sesuai untuk berbagai tahap penguasaan bahasa, sama ada murid lemah maupun cemerlang. Mereka dapat mengambil bahagian dan berkembang mengikut kemampuan masing-masing. Yang ketiga, improvisasi mendorong pemikiran kritis dan kemahiran komunikasi sebenar. Di sini murid dipaksa untuk berpikir secara spontan, menyusun ide dengan pantas, dan berkomunikasi dalam situasi yang menyerupai realiti. Ini berbeda dengan permainan peranan yang mungkin hanya memerlukan penghafalan skrip. Dan yang terakhir adalah improvisasi, tidak membebankan guru dari segi masa dan perencanaan murid. Guru tidak perlu menghabiskan masa berjam-jam menyediakan skrip atau prompt. Ini membolehkan fokus lebih diberikan kepada fasilitasi dan bimbingan yang langsung. Dan justru kami dengan ini menegaskan bahwa teknik improvisasi adalah lebih efektif, lebih praktikal dan lebih inklusif untuk pembelajaran dalam bahasa Melayu. Ia bukan saja meningkatkan penguasaan bahasa, tetapi juga membina keyakinan diri dan kemampuan hidup yang lebih penting. Itu saja yang efektif.